podcast kita bertajuk podcast low angle. Okay. Bersama saya kita ada bersama tetamu kita hari ini Kamila yang akan menceritakan tentang pengalaman misteri yang pernah beliau lalui lah. Okay, so Cik Kamila, awak ada pengalaman yang awak boleh share dekat tetamu kita? Banyak. Okay, start dari masa awak kecil. Siapa Nazri? Saya daripada awak kecil dulu lah. Terus masuk je. Tak nak introduce saya siapa kan ya? Tak payah. Okey, pengalaman saya masa tu kat rumah tok lah. Saya nampak. Okay, tu. Jadi jangan potong. Rumah tok awak tu kat mana? Boleh share sikit kalau awak? Depan ni je. Depan ni tu kat mana? Di rumah saya, like 20 steps je dah sampai. 20, 144 Okey, 144 steps. Okay lah, masa tu awak tadika ke awak sekolah rendah ke? Macam Saya mana? sekolah rendah ke. Saya tidur kat bilik atas tu. Bilik atas tu je bilik tok. Lepas tu dia ada lagi satu Macam kompartmen je? Kompartmen ya. Lepas tu dia macam dalam bilik ada macam bahagian bawah dan ada tangga atas lah. biasalah rumah Betul. dulu kan. Okay. And then saya tengah tidur. Tu bila saya kalih belah ni, saya nampak ada Okay, satu tak. Kali tu maksud dia apa? Takut kita punya penonton tak tahu kali tu apa. pusing. Okay. Saya mula-mula pusing belah tingkap. Bila pusing belah pintu, tak masa tu lah saya nampak satu Masa tu figura. awak masuk tidur pukul berapa dah? Dah tidur lama ke? Saya tak tahu Awak lah. macam tidur dah saya terjaga? rasa dah lama dah tidur. Cuma masa nak kalih dah nak Ais, tanya Iman. Okay, Kamala tadi sorry maaf ya. Okay. saya kalih. Awak Kalih belah pintu. Okay. Lepas tu lah saya nampak satu bentuk macam apa orang panggil penanggai tak lah penanggai. Tapi dia tak ada urat-urat. Okay. Awak nampak macam bayang-bayang ke? Ya, dia bayang saja. Saya tak nampak lah muka dia, dia punya usus semua saya tak nampak lah. Dia macam bentuk macam kepala Kak Limah lah. Okay, awak Lepas rasa tu saya terus tarik saya tarik nenek saya lah. Sebab saya sebelah saya nenek, sebelah saya adik saya lah. So saya tarik lah dengan harapan dia tak kacau. Sebab kami dalam kelambu masa tu. awak tarik macam ni ke? Macam tu lah, macam tu. Oh, lepas tu terus awak boleh tidur? Saya macam biasa saya tidur je lah. Saya ngantuk kot. Okay, lepas tu esok pagi tu awak tak cerita lah dekat nenek awak ke? Kat siapa-siapa Saya ke? cerita kot, saya tak ingat. Lepas tu nenek awak cakap apa? Oh biasalah tu dia kata. Jadi maksudnya Dia pun dah biasa lah. kat situ memang ada lah kalau nenek awak pun cakap dah biasa tu. Okay, kita bawakan tetamu kedua kita iaitu Dengan saya. Puan Zurana yang membesar di rumah itu untuk mendapatkan justification betul ke rumah tu ada penanggal. Okay, Puan Zurana, memandangkan mak awak cakap benda tu biasa dekat anak awak, awak rasa betul ke? Awak pernah experience ke? So far tak adalah pula cerita-cerita yang menyeramkan di rumah tu. Oh, jadi awak nak cakap anak awak ni macam Dia yang seram sebenarnya. Okay guys, kita tak akan push ni sebab kita dah dapat kepastian daripada anak makcik, anak nenek itulah yang dah memang membesar di rumah itu yang mengatakan bahawa memang tak ada pun apa-apa misteri. Okay, kau boleh keluar? Terima kasih. Ada dah, itu saja. Sebenarnya saya ada cerita lagi. Okay. Puan, apa cerita tu? Cerita seram di rumah siapa? Cerita seram di rumah nenek saya juga. Nenek awak? Ya. Rumah kat mana tu? Awak bayangkan. Ni masa bila? Masa awak Masa kecil? tu saya ingat saya darjah 2. 1980 tak tahu saja je. 1981 kot. Okay, awak pernah kamera juga tahu. Sama-sama baik. pandai saya juga. Okay. Saya ni kamera shy. Okay. Masa tu nenek saya sakit. Nenek saya sakit yang tak lalu makan. Dia tak lalu makan, dia kurus sangat. Dan dia lemah lah. Dia masih boleh bercakap, cuma dia kurang bergerak. Pada satu hari, saya bersembang-sembang cakap lah dengan nenek saya tu. Saya tanya dia, nenek lapar tak hari ni? Okay, cuba cakap dengan bahasa logat yang betul. Logat yang betul macam ni lah. Macam ni. Nenek lapar lah. Oh, tiru dia lah macam dia cakap kan. Tanya, Tok panggil nenek pun. Tok lapar tak hari ni? Dia kata, Tok tak lapar sangat. Tok dah agak. Lepas tu kata, Tok nak minum air. Tok nak minum air tak? Dia kata, nak lah dah agak. Dia kata,
Saya bawa masa gelas. Bagi dia minum. Dia nak lagi. Nampak sangat dia dahaga. Lepas tu waktu malam tau. Waktu malam. Kejadian ni berlaku waktu malam semasa kami semua dah nak tidur. Malam tu nenek macam tak boleh tidur sangat lah. Dia macam racau-racau kan. Lepas tu kami masa tu, saya masih kanak-kanak jadi saya tak peduli sangat lah benda tu kan. Kami tidur, saya pun tidur lah. Tapi kami dikejutkan dengan suara orang macam orang bising-bising lah kat luar dalam suara 2-3 orang kan. Ada dengar cakap pegang macam tu lah. Pegang macam tu kan. Lepas tu bising-bising tu kemudian saya pun terbangun balik tidur. Saya nampak sendiri nenek saya sedang berlari. Oh ya, serius lah. Dekat Ya, nenek di saya luar rumah. Ya, di luar rumah. Saat nenek saya yang tadi yang kurus, yang letih, yang lemah, yang tak makan tu. Dia berlari tapi lari dalam cara orang tua lah kan. Dia berlari dengan tak pakai baju. Dia pakai kain saja, pakai batik saja. Okey, lepas tu bila kami tangkap, dia lari laju. Dia lari laju yang tak boleh orang nak tangkap walaupun nampak dia lari perlahan tapi kederak dia tu laju. Kederak dia tu laju dan kuat. Lepas tu kita orang tangkap dia. Mana pakcik-pakcik dah tangkap dia. Bila tangkap dia, itu Vespa datuk saya. Lepas itu, bila dah kena tangkap, dah balik ke tempat ni kan, dia masih meronta-ronta. Dia kata dia nak pergi, dia kata kan. Dia pergi. Lepas tu panggil lah Tok Imam apa semua datang apa semua. Kan pukul berapa pagi? Dalam pukul 2 pagi. 2 pagi. Esoknya nak sekolah. Jadi kami pun tak sekolah lah sebab kerana datuk lah. Kena nenek saya kena tak sekolah sebab Maksudnya nenek puan kena dia macam lah ni. dia macam ada energi lain dalam dia tu lah kan. Dia jadi macam mungkinlah kerasukan ke apa orang kata kan dulu saya ingat. Jadi dia ni lah panggil ustaz-ustaz ubat apa semua kan. So esoknya dia okey lah. Cuma ustaz kata malam tu ada macam ada gangguan sikit. Dia yang dah tua tu, umur dia dalam 80, dia masih kuat berlari. Dia pula kejadian depan mata yang saya tengok saya nenek saya. Dia menjerit ke? Dia tak jerit, cuma dia nak pergi. Dia macam ada energi, so dia keluar pada rumah lari lah. Keluar pada rumah macam tu lah. Agak menyeramkan lah kami masa tu. Agak menyeramkan untuk kanak-kanak kami masa tu. Faham. Okey. Jadi lepas tu tak ada apa-apa lagi dah lah yang Tak ada apa-apa lah. cuma itu je lah salah satunya. Sehinggalah akhirnya nenek saya pun meninggal. Pada tahun yang sama ke? Ya, tahun yang sama. Saya nenek saya orang baik tapi dia garang. Garang. Okey. Saya yang seram. Terima kasih puan. Saya garang.